Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Nampak ni? Okey. Okey. Okey, kita jumpa pada malam ni insya-Allah dalam live. Insya-Allah kita live pada malam ni. Lewat sikit pukul 10 hari ni. Kan? Yang kita nak bercerita tentang beetroot dan juga magnesium. Dalam produk jus DN89 ni ada beetroot sebagai komponen utama dia kan. Dan ada juga magnesium dalam tu. Tapi kita cerita juga pasal magnesium yang di depan kita ni. Suplemen magnesium. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Dr. Norman Muhammad Rawi, Doktor Perubatan Nutrisi anda. Malam ni kita nak sembang tentang dua produk yang sangat menarik dari perspektif nutritional medicine, iaitu jus DN89 beetroot dan juga magnesium glycinate 500 mg. Kan? Tapi malam ni saya bukan sekadar nak cerita produk ni bagus, produk ni bagus, produk tu bagus, produk ni magic, tak. Kita nak cerita kenapa kita nak faham apa ilmu dia. Kenapa tubuh kita memerlukan nutrien-nutrien ni. Sebab dalam bidang nutrition medicine kita bukan hanya tanya apa penyakit saya. Kita juga tanya apa yang sel sedang perlukan untuk berfungsi dengan lebih baik. Setuju tak? So kalau setuju, komen nutrisi. Kan? Okey, ajam. Okey, malam ni. Jom ramai-ramai komen nutrisi. Sebab kita kena belajar pasal nutrition. Barulah jadi sihat. Okey, insyaAllah ramai orang fikir mana datang apa pula nutritional medicine ni kan. Dr. Norman ni apa pula dia cakap dia bilang nutritional medicine ni doktor mana pula kan? Doktor hospital tak sama ke? Kan? Ramai orang tak tahu yang nutritional medicine ni adalah selalu cabang yang sangat baru dalam bidang perubatan yang mana memfokuskan ke arah pemulihan pada punca atau sebab utama penyakit badan. Ramai orang fikir nutrition medicine ni maksud dia macam makan suplemen. Tak. Sebenarnya tidak. Itu terlampau ringkas. Suplemen hanya sebahagian kecil daripada ilmu nutrition medicine. Asas pada nutrition medicine ataupun perubatan nutrisi ialah pemakanan yang betul. Pemakanan asas lah. Yang kau makan nasi, makan lauk apa semua tu. Itu kena betul. Tak? Kena makan sayur, kena ada protein, kena ada lemak, kena ada karbo yang cukup, kena ada serat, kan? Kena ada segala antioksidan, vitamin, mineral semua kena ada. Yang kedua, asasnya adalah hidrasi atau air yang kita minum. Yang ketiga adalah tidur yang cukup dan sihat. Yang keempat adalah aktiviti fizikal. Kita kena aktif secara fizikal, bergeraklah, jangan duduk menyandar kan. Okey. Yang seterusnya adalah kita kena cahaya matahari. Dan seterusnya kita kena urus stres. Sebab stres yang melampau berlebihan tidak dikawal boleh menyebabkan penyakit. Dan juga pengamalan tempoh tertentu kita berhenti makan. Nama dia intermittent fasting. Lepas tu dah semua ni complete. Pemakanan, hydration, tidur, aktiviti fizikal, cahaya matahari, pengurusan stres, intermittent fasting atau puasa berkala. Dan kita boleh suplemen untuk top up yang tak cukup. Contohnya seperti magnesium ni ke, pengamalan jus 89, barulah betul. Itulah ilmu dia. Bukan nak cakap ini produk magic, ini produk bagus, baik untuk segala jenis penyakit. Bagian tu bukan saya lah, tu orang lain lah. Suplemen tidak boleh menggantikan gaya hidup yang buruk. Maksudnya kau makan suplemen, lepas tu kau bantai makan benda-benda tak sihat, makan roti canai, makan roti, makan teh tarik kan. Lepas tu makan biskut lah, makan cookies lah, makan pizza lah, makan tak apa benda, makanan-makanan proses yang tak susah sebut nama macam-macam kat luar tu. Lepas tu kau makan ni, memang tak jadilah sihat. Dia bukan macam tu cara dia. Ini dah kita betulkan asas tadi, kita top up untuk melengkapkan mana-mana jurang yang tak cukup. Itu konsep dia kan. So kalau kita ni memang jenis tak makan, tak jaga kesihatan, makan ikut bedal suku apa rasa tekak sedap bantai. Lepas tu isap pula rokok lagi. Minum pula benda-benda manis, minum teh tarik. Kan? Minum roti canai. Minum roti canai, makan roti canai. Minum pula minuman-minuman bergas dalam botol, dalam minum haus lah. Minuman bergas semua kan. Tu pun minum dia. Air apa kau minum ni? Nampak? Air limau. Nampak tak? Letak stevia
Bukan air limau letak gula. Tak? Bismillah. Ni ada orang takut makan limau, masam lah, apalah kan. Orang yang ada GERD tu, dia anxiety lebih. Dia risau dia kan. Kan gitu kan. Sebab kena faham kita kena jaga keseluruhan gaya hidup kita. Bidang nutrition medicine ni dah menjaga keseluruhan. Bukan hanya soal ambil produk atau suplemen. Tapi kita kena faham lah. Ada produk dan suplemen yang boleh bantu. Dia tidak boleh cover keburukan gaya hidup yang tak sihat. Tapi dia boleh support kepada gaya hidup sihat. Pemakanan kena betul. Kita kena bina kesihatan dari asas yang betul, barulah mudah nak sihat. Kalau asas kita tak betul, memanglah tak sihat. Ingat, cuba tengok dus DN 89 ni. Apa yang menarik? Antara bahan-bahan yang senaraikan dalam produk ni adalah beetroot, ada roselle, ada carrot. Carrot tu lobak merah lah. Itu kau tak tahu, susah lah kan. Ada licorice, ada boswellia. Lepas tu kita letak suplemen magnesium, vitamin C, vitamin D3, vitamin K2. Nampak? 9. Lepas tu dia ada 9 produk dengan 8 kelebihan. Nampak tak? Itu dia 8-9. Kan? Ini bukan sekadar jus beetroot yang biasa-biasa tu. Ini beetroot yang power punya dengan kombinasi yang cantik. Kan? Okay? Ingat antara kelebihan utama beetroot adalah beetrootnya sangat menarik kerana ia secara semula jadi mengandung dipanggil dietary nitrates. Dietary nitrates maknanya dia sumber nitrat dari makanan. Dalam dalam badan kita, bila kita ambil dietary nitrates ni, nitrates tu akan menjadi nitrate. Nitrite akan jadi nitric oxide. So nitrate oxide. Nitric oxide ni sangat penting untuk fungsi fisiologi saluran darah kita. Nitric oxide ni penting untuk membuka saluran darah kita. Proses pengembangan saluran darah dipanggil vasodilatation. Salur darah menjadi lebih rileks dan mengembang. Ada banyak kajian-kajian dalam dunia sains menunjukkan beetroot dikaji dalam konteks kesihatan kardiovaskular, jantung dan saluran darah. Beetroot juga dikaji dalam bidang kawalan tekanan darah tinggi atau high blood pressure kan. Dan juga dia membantu dari segi exercise performance. Kan bila tekanan darah itu lancar, kita boleh exercise dengan lebih kuat. Itu dia kan. Dan seterusnya dia juga penting untuk fungsi endotelium. Kita punya saluran darah ni ada lapisan dalam dia dipanggil endotelium. Kalau endotelium ni rosak, dia panggil endothelial dysfunction, dia boleh menyebabkan saluran darah tu jadi keras dan akhirnya menebal dan menyebabkan saluran darah jadi sempit. Dia beetroot membantu mengelakkan masalah tu. Seorang yang ada masalah-masalah seperti jantung, masalah saluran darah dia keras macam orang ada tekanan darah tinggi, memanglah bagus. Bukan boleh tak. Lagilah kau kena amalkan. Itu keadaannya badan. Banyak kajian-kajian sistemik dan juga sasaran meta-analisis mendapati pengamalan beetroot juice yang kaya dengan nitrat boleh memberikan penurunan yang sederhana terhadap tekanan darah sistolik dalam setengah kumpulan peserta kajian. Ingat saya nak tekankan kat sini, saya bukan cakap beetroot tu ubat darah tinggi, kau jangan salah faham pula. Saya cakap suplemen atau produk ni membantu menyokong fungsi normal tubuh kita. Orang yang normal, fungsi normal tubuh dia normal. Orang yang tak ada tekanan darah tinggi. Itulah maksud dia. Kan? Dan kesan kajian ni bergantung pada dos nitrat tu juga, tempoh penggunaan dan populasi yang dikaji. So, janganlah anda pergi dengar cakap saya malam ni kau pergi berhenti ubat darah tinggi. Jangan. Kita tak ajar benda macam tu kan. Kalau anda nak berbincang soal ubat-ubatan anda semua, boleh datang buat personal consultation. Berbincang dengan saya sebab saya juga berpengalaman sebagai doktor dan saya tahu tentang ubat-ubat darah tinggi ni kan. Tapi bukan tempat ni saya nak cerita pasal soal nak berhenti atau tidak ubat. Tapi kalau personal consultation, kalau saya tengok ada keperluan yang membuktikan anda tidak lagi memerlukan ubat-ubatan, dan baru kita boleh bagi advice yang proper lah, secara profesional. Itu maksud saya kan. So jangan hanya sebab dengan live Dr. Norman kau berhenti ubat. Kau jangan, kan kau ada stroke itu kan. Jangan sebab saya nak minum ni dah. Alamak, dia tu pula. Saya nak minum ni dia, saya tak nak makan ubat darah tinggi.
Bukan macam tu cara dia. Sebab tu belajar dulu. Kan benda-benda hal kesihatan ni bukannya semudah tu. Kan? Kan kalau nak ikutkan doktor biasa-biasa pun tak faham tentang isu ni. Saya dah mengalami pengalaman sebagai doktor lebih 30 tahun. Jadi kita faham macam mana kita nak adjust supaya anda tidak ada masalah bila nak berhenti ubat kalau perlu. Kalau masih perlu makan ubat, makan dulu. Kan? Itu kena faham Okey. Siapa sini selalu check blood pressure dia? Rajin kau pergi check pagi, petang, siang, malam. Lepas tu kau takut. Kalau yang ada mesin BP check kat rumah lagi bagus. Dia check kan. Tapi kadang-kadang masalah kau nak check, kau tak faham dia punya normal. Sebab tekanan darah ni berbeza-beza dari segi waktu dia, dari segi jantina, dari segi umur, dari segi keadaan kita stres atau tak dan sebagainya. Itu sebab tu tak boleh nak bagi interpretasi. Apa yang terbaik ialah anda buat check BP, lepas tu anda buat catatan. Pagi, petang, malam. Cukupkan sebulan catatan tu, datang buat consultation. Dan kita boleh bagi pandangan kita sebagai profesional. Itu lebih baik daripada kau buat keputusan sendiri lah. Kau mana belajar pasal ni? Tak? Sebab tu saya cakap jangan mengada-ngada dari doktor. Ramai orang kat luar ni dia doktor sendiri. Dia cakap, tinggi takut. Alamak, macam tu memang tak jadilah. Tak? Kita tak ajar ambil benda-benda macam ni berhenti ubat. Bukan macam tu. Anda jangan salah faham Kita ajar memahami apa kepentingan produk ni. Sebab antara saya cakap dia ada 9 bahan dalam ni yang semua dia bersifat anti keradangan. Dan juga dia kaya dengan antioksidan. Benda lain yang ada dalam ni contohnya Roselle. Kan Roselle juga kaya dengan antioksidan dan juga anti keradangan. Roselle atau nama dia punya nama pokok dia lah Hibiscus subdarifa. Nampak tak? Dia ni keluarga bunga raya sebenarnya Roselle ni. Nampak tak? Dia memanggil pelbagai sebahagian bioaktif yang telah dikaji berkaitan dengan kesihatan kardiovaskular atau saluran darah dan jantung. Dalam ni juga ada carrot yang membekalkan phytonutrient dalam bentuk carotenoids. Dan dalam ni juga, dalam juz 89 ni ada Boswellia serrata. Itu tumbuhan yang mempunyai sebagian aktif seperti boswellic acid yang banyak dikaji dalam konteks anti-inflammation, anti keradangan. Nampak tak? Sebab tu konteks produk ni dia bukan satu bahan magic tak. Kan kita bukan letak beetroot semata-mata, cakap ini yang terbaik dunia. Tak ada. Kita combine macam-macam. Sebab ingredient dalam tu sebenarnya dia saling support each other. Nampak tak? Boswellia serrata boleh support carrot, boleh support roselle, boleh support beetroot dan sebagainya. Kan? Itu konsep dia. Nampak tak? So ni bukan satu bahan saja, dia melibatkan keseluruhan nutritional profile. Lepas tu kita buat satu produk, kita combinekan semua. Dalam bidang nutritional medicine atau functional medicine, kan, kita melihat masalah kesihatan berkaitan dengan masalah oxidative stress. Mana banyak sangat radikal bebas dalam badan dan tak cukup antioksidan. Hasan, ada soalan ke apa? Iklan. Iklan. Beli 2 botol DN89. Dapat free gift tapi untuk 10 orang terawal sahaja. Ni, DN89 ni. Kalau anda beli 2 botol malam ni dalam live, kita akan hantar satu hadiah istimewa. Bismillah. 10 orang terawal saja. Tapi untuk 10 orang lah. Kalau anda lambat, tak dapat. Itu je kan. So staff saya, admin, dan perhatikan 10 orang yang beli yang terawal malam ni, kan, kita bagi hadiah istimewa. Okey. Kita balik pada cerita tadi kan. Dalam bidang nutrition medicine, kita melihat punca penyakit berkaitan dengan saya tadi oxidative stress atau terlampau banyak radikal bebas dalam badan. Yang kedua ialah berkenaan dengan inflammation atau keradangan. Kalau kita tak kawal keradangan dengan baik, kita dapat penyakit. Sebab tu kita kena kawal. Nak kawal, of course, gaya hidup kena betul. Pemakanan kena betul. Barulah betul kan. Pengamalan makanan-makanan yang kaya antioksidan, pengamalan sayuran, buah-buahan. Itu contoh. Minyak sihat, minyak zaitun, minyak kelapa dara, minyak kelapa sirip merah. Itu contoh-contoh pengamalan antioksidan yang cukup. Kan? Dan juga kita kena juga menjaga fungsi mitokondria, itu bateri dalam sel kita. Semua ni akan membawa kepada kesihatan metabolik. Kesihatan metabolik atau metabolic health. Semua ni saling berkait. So, dalam penjagaan kesihatan ni dia mudah kau tengok nombor kolesterol, kau dah rasa kau sihat. Kau tengok nombor tekanan darah, tekanan darah normal, sihat.
Kan? Ataupun kau tengok nombor gula, bacaan gula, kau dah rasa sihat. Itu semua simptom je. Faham tak? Kalau tekanan darah tinggi, kan ada banyak sebab-sebab. Bukan satu sebab. Kalau tengok gula tinggi, ada banyak sebab juga. Itu sebenarnya, itu tak sebenarnya. Kalau tengok kolesterol lagi dah tak boleh pakai. Kolesterol tinggi rendah ni kadang tak ada kaitan dengan kesihatan pun. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kena belajar apa sebenarnya cara kita nak monitor kesihatan kita dengan cara betul. Macam mana nak monitor oxidative stress? Macam mana nak tengok keradangan tinggi tu tak dalam badan? Macam mana nak tahu kita ada masalah mitokondria tak? Atau macam kita ni ada masalah metabolik tak? Itu semua kena belajar. Bukan mudah. Tak boleh tengok satu live terus pandai. Faham tak? Sebab tu pemakanan yang kaya dengan sayur-sayuran, herba, buah-buahan tertentu, phytonutrien boleh menjadi sebahagian daripada strategi pemakanan yang sihat dan baik. Tapi sekali lagi saya cakap, saya ulang, jangan expect makan sebotol tiba selesai masalah kesihatan kau. Ini bukan ubat magic. Yes. Okey, ada yang beli. Terima kasih. Beli 2, dapat hadiah. InsyaAllah kita akan bagi. Admin kita tengah perhatikan tu. Kali ni kita nak bagi hadiah pada orang support kita. Beli terus 2 botol. Terima kasih. Kan? Ada orang kata, dia komen, dia pernah jumpa untuk konsult. InsyaAllah. Tapi sekarang kita ada konsult. Ya, insyaAllah. Start bulan-bulan September. InsyaAllah. Start bulan September, kita punya consultation akan dibuat di USJ. Subang Jaya kita di Medicare. Pusat Kesihatan Medicare di Subang Jaya. InsyaAllah boleh jumpa saya dekat situ untuk follow up dan buat konsultasi dekat dengan kena appointment lah sebab aku bukan duduk situ. Kita kumpul semua ramai-ramai jumpa kita kan, kita datang sekali, tenang. InsyaAllah ini ada kerjasama antara saya dan NHF ni. NHF pusat center dia, di mana saya membantu dari segi memberikan nutritional consultation lah. Kat tempat tu saya sebagai consultant nutritional medicine doctor lah. Sebab tu dia ada ramai dah patient kat situ, jadi kita semua bantu menasihatkan dari segi pemakanan yang betul, apa suplemen yang sesuai ambil, apa macam nak selesai masalah dan sebagainya. Itu konsep dia, insyaAllah. Okey, satu lagi benda kita cakap, benda cerita-cerita lupa nak cakap ni, tentang magnesium. Magnesium ni adalah satu-satu mineral yang sangat penting yang ada juga dalam jus diet 8%. Dalam diet 8% ni ada kita letak magnesium. Tapi kalau nak tambahkan ni pun boleh. Itu tak ambil sikit je lah. Kan? Tapi nak betul-betul cukup, kena ambil magnesium secara suplemen. Masalah dalam zaman moden ni, kajian menunjukkan sebenarnya, banyak kita ni mengalami kekurangan magnesium tanpa sedar. Sebab tu dalam produk saya letak magnesium, saya suruh ambil lagi suplemen magnesium. Sebab bila kurang magnesium, kita ada banyak masalah kesihatan. Dan kita tak sedar pun, dan bukan mudah pula nak check ni. Kita hanya berdasarkan clinical symptom. Biasanya kita rasa letih, lesu, selalu kram, badan sakit-sakit. Itu tanda-tanda kurang magnesium lah tu. Magnesium ni terlibat dalam lebih 300 fungsi biokimia dalam tubuh. Beratus-ratus. So kalau kita kurang, memang kita akan rasa letih, lesu lah. Faham tak? Macam kereta semput lah. Tak pernah servis. Okey. Ingat magnesium diperlukan dalam penghasilan tenaga, sistem saraf, fungsi otot yang sihat, fungsi kardiovaskular atau jantung dan saluran darah, dan kawalan glukosa darah, dan juga termasuk fungsi metabolik tubuh serta penghasilan protein. Nampak banyak fungsi dia. So kalau kita kurang magnesium, memanglah fungsi-fungsi ni terganggu. Dia bukan suplemen untuk tidur magnesium ni, tak. Magnesium ni sangat penting untuk kesihatan. So magnesium biglycinate ataupun yang ni adalah amino acid chelate pun sama lah tu. Sebenarnya glycinate juga. Sebab glycine tu adalah amino acid. Okay. Sekarang kita masuk magnesium yang kedua, iaitu suplemen magnesium ni. Yang mana magnesium biglycinate 500mg plus ni kan. Dia bukan anggap kita ambil 500mg ni, 500 gram semua masuk. Kita kena faham itu kena faham. Jadi bukan semuanya 100% masuk kan. Okey. Kita kena faham bahawa biglycinate adalah antara contoh suplemen yang mudah diserap dan tidak mengganggu perut. Sebab dia terikat dengan amino acid nama dia glycine. Kan. Secara praktikalnya, magnesium glycinate ni lebih mudah diserap oleh tubuh dan mesra sistem penghadaman berbanding dengan magnesium jenis lain lah. Magnesium sulfate ke, magnesium oxide ke, itu pun oxide lah. Itu je kan. Okey, kita kena faham. Alhamdulillah. Antara kepentingan magnesium ialah dia membantu untuk relaxation.
dia ada berkaitan dengan fungsi sistem saraf kita, sistem otot kita, tak? Kan? Lepas tu kalau kita nak relax malam, nak mudah tidur, nak rehat dengan lebih baik, tak sakit-sakit badan, sakit-sakit otot, kita ambil magnesium waktu malam memudahkan kita tidur. Tapi ingat, magnesium ni bukan ubat tidur. Kau jangan salah faham pula. Kita tak jual ubat tidur. Tapi dia membantu tidur yang sihat. Itu kena faham beza je kan. Okey, kan? Bukan sleeping pill kena faham. Tapi kalau kau tak tidur sebab kau main handphone sampai pukul 2 pagi, tu masalah kau. Tutup handphone tu, letak tepi, kau tidur. Makan magnesium sebelum masuk tidur. InsyaAllah tidur dengan lena. Kan? Besok bangun awal-awal insyaAllah. Itu keadaan dia. Kan? Okey? Ingat pengamalan suplemen ni insyaAllah semuanya selamat sebab dia bukan ubat. Dia bukan ubat farmaseutik. Ini adalah suplemen. Maknanya dia lah satu bentuk nutrien yang badan kita perlukan. Pengamalan dalam dos yang biasa-biasa. Ambil 1 hari 2 biji sehari tak ada masalah. Pengamalan ni 2 tudung sehari pun tak ada masalah. Ini semua dalam jumlah range yang normal aja. Faham tak? Kita faham Okey. Okey. Benda apa? Kalau Okay. tak ambil ni je terlalu kurang. Kenapa you? Sebab kau tak ambil magnesium lah. Allahu Akbar. Apa ni soalan kau ni? Sebab kau magnesium lah. Pasal tu lah kau selalu krem. Krem tu bukan benda yang normal. Itu menunjukkan kau tak normal sebab kau kekurangan magnesium. Kan kau mudah punya faham tu. Lagilah kena ambil. Bukan kau je sebenarnya. Banyak kajian menunjukkan masyarakat zaman moden kita mengalami kekurangan magnesium. Antara punca je sebab kita kurang makan sayur. Kan sumber utama magnesium dalam makanan ialah sayur-sayuran. Berdasarkan statistik oleh Kementerian Kesihatan sendiri. Kan tahun 2023 rasanya. Kan dan diulang balik tahun 2024 kajian NHMS National Health Mobility Survey menunjukkan 95% penduduk Malaysia yang dewasa tidak mengambil cukup sayuran dan buah-buahan. Yang kedua-dua ni, buah-buahan dan sayuran adalah sumber magnesium yang baik. Contohnya pisang. Pisang tinggi magnesium, bagus. Ni orang takut makan pisang. Kau ni gula tinggi tak payah kau ni baca gula tinggi ni mengepek betul. Kan? Jangan takut dengan gula tinggi. Faham tak? Kita kena tahu kenapa gula kau tinggi. Antara punca dia bila kekurangan magnesium, seorang mudah mengalami masalah rintangan insulin. Sebab tu orang yang ada kencing manis, lagilah kena ambil magnesium. Bukan boleh tak. Janganlah tanya boleh tak. Jawapan ni tak best. Kan? Kenapa seseorang pesakit diabetes memerlukan, ada penyakit kencing manis, memerlukan magnesium? Sebab memang kau mengalami kekurangan tu lah. Kan? Memang itu antara masalah dia kan. So, kat Malaysia ni ramai orang kena masalah kencing manis. Jadi, lagilah dia kena ambil. Nampak tak kan? Okey. Satu lagi bahan yang menarik dalam juz DN89 ialah licorice. Licorice ni mengandung satu bahan dalam ni dipanggil glycyrrhizin. Dalam jumlah yang tinggi dan penggunaan licorice ni sebagai salah satu strategi kita untuk menjaga kesihatan. Nanti kena faham. Okey, insya-Allah. Okey. Licorice lah. Benda tu baik. Jadi kita combine kan. Dalam ni ada licorice, ada bahan dia kan. Ada beetroot, ada rosal, ada licorice, ada boswellia, ada lobak merah, ada magnesium, ada vitamin C, vitamin D dan vitamin K2. Ni benda-benda yang bagus sebarang. Okey? Okey, jadi kalau kita tanya, Dr. Rahman, perlu ke saya ambil jus DN89? Yes, of course lah, kena ambil lah. Kan kalau nak sihat lah, itu strategi. Strategi menjaga kesihatan. Sebab kadang-kadang kau sekali nak gigit beetroot, makan susah. Kalau nak gigit satu-satu lah, beetroot lah, lobak merah lah, rosal lah, susah. So minum yang dah siap. Kita memudahkan. Kita buat ni sebenarnya nak bantu menyelesaikan masalah anda. Tapi taklah maksud dah makan benda ni, anda tak payah makan sayur, anda tak payah makan buah. Tak betul juga. Faham tak? Anda kena juga makan makanan sihat sebagai nutrisi asas yang penting. Ingat benda-benda ni sebagai tambahan membantu kesihatan yang lebih baik. Kan? Badak. Itu kan kaedah dia. Faham? Okey? Ni live bukan nak mengajuk-ngajuk. Bila mengajuk tak ada tengok. Gugut lah. Apa? No respon. Bye. Nasib lah, bye-bye lah. Orang lah aku nak cerita, aku ni cerita. Kan kau nak cerita. Aku bila apa? Kau nak buat consultation kat sini, aku cakap. Nak buat consultation, datang jumpa lah. Kan? Ada pula. Tak ada tempat.
pergi mampus dah. Kan, malas nak layan. Sorry lah. Kau ingat ke, kau bini aku ke nak merajuk, aku nak pujuk-pujuk. Tak ingin aku, bini aku dah 2 dah cukup. Kan? Okay. So kesimpulan live malam ni sebenarnya jus DN89 beetroot ni adalah formulasi yang mengandungi beetroot dan bahan-bahan botani lain, nutrien lain yang sangat menarik kerana kandungan dietary nitrate, antioksidan, anti keradangan yang bantu kesihatan lebih baik. Ni bukan ubat ajaib, bukan suplemen magic. Dia kena satu bentuk amalan harian baru dah dapat kesan yang terbaik. Dan yang kedua juga pengamalan magnesium. Biglycinate ke amino acid chelate ke sama. Ialah mineral yang penting untuk fungsi saraf, fungsi otot, penghasilan tenaga dan pelbagai proses biokimia dalam tubuh. So pengamalan suplemen secukupnya adalah penting untuk kesihatan jangka masa panjang. Dan suplemen sebagai add-on, sebagai strategi menambahkan mencukupkan jurang kekurangan. Dia bukan sebagai ubat magic. Dia kena faham. Suplemen sebagai tambahan. Asas kesihatan kita kena betul juga. Makan kena betul. Sebab itulah follow rapat-rapat. Belajar macam mana nak makan, apa konsep low carb high fat. Hari ni saya post pasal low carb high fat. So belajar lah kat situ. Kenapa saya bercakap pasal low carb high fat? Itu adalah lebih natural. Mana? Itu keadaan dia. Okay? So kena belajar, tak ada pilihan. Lepas tu kita kena berhenti ambil gula berlebihan, makanan ultra proses kan. Kena aktif bergerak, jangan duduk diam, dia malas jadi couch potato, tak bagus. Lepas tu tidur kena cukup, kena uruskan stres dengan baik. Dan kita monitor, buat monitoring, kita buat ujian darah, check kita ni health marker ada nak beritahu saya. Beritahu kita lah, sama ada ni kita ada masalah keradangan tinggi atau tak, ada masalah stres oksidatif atau tak, ada gangguan penyerapan nutrisi atau tak. Ini semua kita boleh tengok dalam ujian-ujian darah yang hanya boleh diinterpretasi oleh doktor-doktor macam saya lah. Doktor dalam bidang nutritional medicine. Okey. Sebab tu kita kena faham. Okey. Kalau kita banyak sangat makan makanan yang ultra proses, tak jaga kesihatan, mungkin kau tak tengok aku punya live. Kau tak minat jaga kesihatan. Tapi bagi yang orang nak tengok live ni, mungkin orang-orang yang berminat jaga kesihatan. Lepas tu dia kena belajar ilmu dia nak jaga kesihatan. InsyaAllah kan. Okey, saya ingat itu saja. Kan malam ni. Cukuplah live malam ni. Tak payah banyak-banyak. Aku pun penat ni. Malam ni orang kau tidur lambat. Kau salahkan aku pula. Aku pun ngantuk nak tidur kan. Ngantuk nak tidur lah. Okey dia kan. Terima kasih kepada yang dah beli. Terima kasih kepada yang beli, yang support saya. Teruskan follow saya apa-apa. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, malam besok kau kerja aku buat lagi live. Tengoklah kan. Tapi insyaAllah cadangan ni gitulah. Kalau tak, tunggulah bila masa kita buat live ni, kau dapatlah notification. Jangan lupa klik like tu. Follow saya rapat-rapat. InsyaAllah dapat notification bila saya live. Tujuan kita live untuk belajar. Mengajar benda-benda yang baik tentang kesihatan, tentang pemakanan sihat dan sebagainya. Kan? Kerana kesihatan ni dengan ilmu yang betul dan amalan yang betulan. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dalam kita punya live akan datang. Follow saya rapat-rapat dan jangan lupa support saya dengan membeli produk-produk yang membantu kesihatan anda. Ya, produk ni nak bantu kesihatan anda. Kan? Ini bukan produk scam-scam. Ada kan? InsyaAllah. Saya sudahi live saya pada malam ni dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao cincau. Jangan sibuk dengan cincau. Makanlah jus DN89. Dan jumpa lagi. Bye. Cukuplah setengah jam. Bye bye.